Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharapkan kepada semua yang menonton hari ini sentiasa gembira, ceria dan tak stres. Senyum je. Okey. So hari ini Cikgu Mas akan ajar tentang tajuk tambah dan tolak asas nombor subjek matematik tingkatan 4. Okey, kita mulakan. Okey, sebelum saya menunjukkan cara bagaimana untuk menambah dan menolak asas nombor bagi nombor lain, saya akan tunjukkan dahulu bagaimana untuk menambah nombor bagi asas 10. Awak tahu kan, asas 10 tu ialah nombor yang biasa kita guna, yang hari-hari kita guna nombor-nombor tu. Jadi itu kita panggil asas 10, dari 0 hingga 9. Okey, di sini saya ada contoh 247 tambah dengan 65. Okey, so apa yang selalulah awak buat? 7 tambah 5, kita dapat berapa? Kita dapat 12 kan? So kat sini 2, kita letak sini 1. Kemudian kita tambah 1 tambah 4, 5 tambah 6, kita dapat 11, 1 di sini dan 1 di sini, betul? So 2 campur 1, 3. Tak tambah apa? Tak ada, so 3 je lah kat sini. Okey, so ini adalah jawapan bagi 247 tambah 65. Okey, so ini cara biasa yang awak tambah untuk asas 10. Okey, sekarang saya akan kupaskan apa sebenarnya yang berlaku semasa proses penambahan tadi. Okey, oleh kerana nombor ni ialah asas 10, jadi 10 ialah nombor rujukan bagi perbandingan yang akan saya buat nanti. Kalau dia asas lain, maka nombor rujukan ni pun akan berubah. Okey, so 10 ialah nombor rujukan kita. Sekarang kita tambah 7, kita tambah dengan 5, kita akan dapat 12. Okey, so kita dapat 12. 12 ni lebih tak daripada 10? Lebih kan? Kalau lebih, maksudnya kita tambah 1 pada lajur sebelum nombor tersebut. Jadi kita tambah tadi yang kanan, maka kita tambahkan 1 di lajur sebelumnya ataupun nombor di sebelah kiri. Okey, so kita tambah 1 di sini. Okey, berapa lebihnya 12 ni daripada 10? So kita pun tolak 12 tolak 10, kita dapat 2. So 2 ni lah sebenarnya yang kita akan tulis di ruangan jawapan. Itu sebenarnya yang berlaku. Okey, kita tengok seterusnya pula. 1 tambah 4, kita dapat 5. 5 tambah 6, kita dapat 11. Okey, so 11 lebih tak daripada 10? Yes, lebih. Okey, kalau lebih, kita tambah 1 pada nombor sebelah kirinya ataupun lajur sebelumnya. So, berapa lebihnya? Kita pun tolak 11 tolak 10, kita dapat 1. Yes, so 1 ni kita tulis pada ruangan jawapan di bawah nombor yang kita tambah tadi. Okey, so sekarang 1 tambah 2 dapat 3. So 3 tak lebih. Kalau tak lebih, so kita tak perlu buat apa-apa. Kita just terus tulis pada ruang jawapan. Tak lebih, tak apa. Kita terus tulis. Kalau lebih sahaja yang kita kena bandingkan dengan nombor rujukan tadi. Okay, faham? Clear? Good. Okey, sekarang kita lihat bagaimana menambah nombor asas selain daripada asas 10. Okey, di sini saya ada contoh 4, 6, 2, 3. So, kita tulis kat sini 4, 6, 2, 3 asas 7 ditambah dengan 5, 0, 4. Okey, so kita nak tambah macam sama dengan asas 10 tadi. So 3 tambah 5, kita dapat 8. Sekarang nombor rujukan kita dah jadi 7. Sebab apa? Sebab dia asas 7. Okey, so kat sini 8. Okey, 8 lebih tak lebih? Okey, so kalau lebih, kita letak 1 pada nombor sebelah kirinya. Okey, berapa lebihnya? Kita pun tolak 8 tolak 7, dapat 1. So 1 kat sini. Okey, sekarang 1 tambah 2 dapat berapa? 3. 3 lebih tak? Tak lebih, tak ada masalah. Tulis sahaja di sini. Okey, next. 6 tambah 4, 10. Okey, so 10 lebih tak? Lebih tak daripada 7? Yes, lebih. Lebih je, tambah 1 pada lajur sebelumnya ataupun nombor sebelah kiri dia. Jiran dia lah, senang jiran dia sebelah kiri. Okey, so 10 ni berapa lebihnya? Kita pun tolak 10 tolak 7 dapat 3 guys. So letak kat sini 3. Okey,
1 tambah 4 dapat 5. 5 kurang daripada 7. So tak ada masalah. Kita just tulis 5 di sini. So inilah jawapan yang kita perolehi apabila 4, 6, 2, 3 asas 7 ditambah dengan 4, 0, 5 asas 7. Senang kan? Senang kan? Okey, kita tengok soalan D. Okay, so soalan D 1, 2, 4, 8, 3 asas 9 dengan nombor 4, 7, 0, 6. Okey, jika kita menulis dalam bentuk lajur, pastikan kita isikan ruang kanan dahulu ya. Ruang yang kanan dulu, 4, 7, 0, 6. Barulah kita letakkan di tempat yang betul. Okey, kita tambah. Sekarang nombor rujukan kita dah jadi 9. Sebab apa? Sebab dia asas 9. Itu dia senang je. Kalau dia asas 5, nombor rujukan dia 5. Begitu kan? Okey, so sekarang kita akan tambah 4 campur 3, 7 kurang. So, kurang daripada 9, maka kita terus tulis 7 di situ. Okey, 8 tambah 7, 15. So, kita dapat 15. Lebih ke kurang daripada 9? Lebih. So, kita kena tambah 1 pada jiran sebelah kiri dia. Okey, berapa lebihnya? Kita pun tolak 15, tolak 9. Kita dapat 6. So, letak 6 guys. 1 tambah 4, 5. 5 kurang. So, tulis je kat sini sebab dia kurang daripada 9. 2 tambah 6, 8. 8 pun kurang. So, tulis saja kat sini 8. 1. Tak perlu buat apa-apa, tambah dengan apa-apa pun tidak. So dia tetap 1. 1 kurang daripada 9, maka kita pun letak je 1. So senang aja dah dapat. Inilah jawapan dia, 18567 asas 9. Senang kan? Okey, sekarang kita teruskan dengan tolak asas nombor. Sebelum, macam tadi juga sama, sebelum saya memperkenalkan bagaimana untuk menolak asas nombor lain, saya akan menolak nombor asas 10 dahulu. Okey, so jom kita cuba. Okey, 3 tolak 2. Senang je jawapan 1. Okey, so 1 kita letak sini. 2 tolak 8 tak boleh. Kita pinjam dari 4 ni, 4 dapat 3. So kat sini jadi 10. Okey, so 12 tolak 8 kita dapat berapa? 4. Dan 3 tolak 0, 3. Jadi sama macam tadi, saya akan kupaskan apa sebenarnya yang berlaku semasa menolak. Okey, so semasa menolak, apabila nombor yang kita tolak tu melebihi, macam ni, 2 tolak 8. So 8 ni melebihi daripada 2, maka tak cukup nak tolak. So kita pinjam daripada jiran sebelah. Ni jiran sebelah dia lah, sebab kita tak cukup untuk tolak 8 ni. So kita pun pinjam 10. Kenapa kita pinjam 10? Sebab nombor ni ialah asas 10, maka yang kita dapat pinjam tu 10. Sebenarnya itulah yang berlaku. Kalau nombor tu asas lain, contoh asas 5, maka nombor yang kita pinjam tu ia hanyalah 5 sahaja nilai dia. Tak cukup pinjam daripada jiran sebelah. Kalau jiran tu ialah asas 10, maka 10 lah yang kita dapat. Kalau jiran tu asas 5, 5 sahajalah yang kita dapat. Macam tu konsepnya. Senang kan? Okey, so kita tengok latihan. Macam mana yang kata senang sangat tu, Cikgu Masliha? Okey, kita tengok contoh bagaimana menolak nombor asas lain. Okey, kat sini saya ada contoh asas 8. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, kita kena tuliskan nombor ini dalam bentuk lajur. 1, 5, 4, 2, 3. Asas 8, tolak dengan penuhkan yang kanan dahulu. 3, 5, 6, 1 pun asas 8. Mesti sama. Kalau tak sama tak boleh tolak. Asas kena sama. Okey, sekarang 3 tolak 3, 0. Sama je macam kita tolak asas lain tu. 2 tolak 5 tak boleh sebab 2 lagi kecil daripada 5. So kita pinjam jiran sebelah. So jiran sebelah dah tinggal 3. So kat sini kita dapat pinjam berapa? Jangan letak 10 Sebab apa? Sebab nombor ni asas 8. So kita cuma dapat pinjam 8 sahaja. Boleh? So 8 campur 2, 10. 10 tolak 5 dapat 5. Faham kat situ? Okey, 3 tolak 3 tolak 6 tak boleh. Sebab apa? 6 tu lagi besar. So pinjam jiran sebelah. So jiran sebelah dah jadi 4. Dia dapat pinjam berapa? Dia dapat pinjam 8. Sebab
dia asas 8. Okey, so sekarang kita pun tambah 8 campur 3 dapat 11. 11 tolak 6 dapat 5. So kita tulis kat sini 5. Boleh? Okey, 4 tolak 1 tak ada masalah sebab 1 lebih kecil. So tolak je dapat 3. 1 tolak 0, 1. So inilah jawapan dia. Senangnya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. 2, 1, 2 asas 3 tolak dengan penuhkan kanan dulu 2, 2, 1 pun asas 3. Okey, 2 tolak 2 kosong, 1 tolak 2 tak boleh sebab 2 lagi besar. So pinjam jiran ya. Jiran ni semua baik-baik, dia boleh bagi pinjam. Bagi pinjam berapa? Berapa? Yes, dia dapat 3. Sebab apa? Sebab dia asas 3. So 3 je lah yang kita dapat. Jangan mimpilah nak dapat lain. Okey, so 3 campur 1, 4. 4 tolak 2 kita dapat 2. Boleh? Okey, so 1 tolak 1 habis. 2 tolak 0, 2. So inilah jawapannya. 20, 20 asas 3. Senang je kan. Jadi bagaimana? Senang kan? Okey, so bila dah tahu konsepnya, maka senanglah kita nak menambah dan menolak nombor asas lain. Jadi kalau awak terlupa, awak ingat macam mana nak tambah asas 10 dan macam mana awak tolak asas 10. So sebenarnya bermula dengan nombor asas 10. Okey, bila kita dah pandai menambah dan menolak asas nombor, kita cuba buat soalan-soalan yang lebih tinggi aras dia. Kita tengok soalan yang pertama ni. Cari nilai M bagi setiap yang berikut. Okey, so kita ada 1010110 asas 2 tolak M asas 2 sama dengan 1011012 asas 2 Okey, so sekarang kita nak M. Oleh kerana kita ingin mencari nilai M, maka M tu perlu menjadi subjek. Okey, sekarang apa yang kita buat? M ni ialah negatif, maka layaklah dia untuk dipindahkan ke kanan. Dan nombor yang kanan ni kita pindahkan ke kiri supaya M ni dah jadi positif. Okey, so apa yang kita ada? 1010110 perlu ditolak dengan 1011101, maka dapatlah M asas 2. Faham? Okey, so kita tolak kenalah dalam bentuk lazim supaya awak senang nak tolak. Okey, so penuhkan yang kanan dulu. 101101. Okey, so ni asas 2. Okey, boleh tak kita selesaikan guna kalkulator? Boleh. Kalau kalkulator tekan je dapat je jawapan. Okey, tapi kita perlu jalan kerja. So kita tunjukkanlah jalan kerja dia. So kita kena tolak ya. So 0 tolak 1 tak boleh sebab dia lebih besar. So kita pinjam sebelah. 1 ni jadi 0. Kita dapat pinjam 2 saja sebab dia asas 2 kan. So 2 tolak 1 kita dapat 1. 0 tolak 0 pun 0. 1 tolak 1 pun 0. 0 tolak 1 tak boleh. Pinjam kat orang ni. Baik jiran kita. Dapat 2. Ingat tu kita dapat 2 je. So 2 tolak 1 kita dapat 1. 0 tolak 0 0. 0 tolak 1 tak boleh. Pinjam lagi jiran sebelah ni. Dapat 2. 2 tolak 1 1. So inilah jawapan dia. So 10110 ni ialah nilai M asas 2. So potonglah 2 ni, maka nilai M yang kita perolehi ialah hanya dia punya nombor sahaja. Okey, dah selesai. Ya. Okay, kita jumpa lagi dalam tajuk yang lain pula. Bye.